Saya nak nasihat dekat korang, tolong jangan jadi macam saya. Jadi macam mana tu? So basically ini adalah landing page ataupun produk yang baru saya launch. Saya tak launch pun, sebenarnya saya buat, memang ada orang minta lah, ada demand. So dekat sini saya ajar cara nak buat video AI menggunakan tools free lah. So course yang baru saya siapkan, dalam ni ada 2 lah. So fungsi apa yang silap yang saya buat adalah, sebelum saya beritahu, dekat sini kalau silap ni berlaku pada orang ataupun marketer yang dah run ads, yang dah beria, ramai orang yang promote, benda ni boleh efek tau kepada bounce rate dan juga boleh efek kepada trust pengguna, dan pembeli mungkin tidak akan beli. So kita dah rugilah lagi-lagi yang kita run ads kan. Jadi dekat sini saya nak beritahu apa kesilapan yang saya buat adalah, dekat sini perasan tak button kan, button ni ada 2 button kat sini. Kita boleh tekan kat sini, dia akan scroll kepada package harga. Pasal kita dah setting scroll button ni ke package harga tu. Ataupun kita pergi beli sekarang, dia akan scroll juga. The problem yang saya buat adalah, dekat sini, saya tersilap nak tukar. Bila saya tekan, dia akan bawa kepada link tempat lain. Nah, ni, order sini. Dia bawa ke order sini. So, order sini ni apa? Order sini ni one of the form jugalah. Payment form macam dulu-dulu. Ni antara yang legend jugalah. Tapi the problem, bila kita dah start buat macam tu, kita tersilap lah. Macam ni pun nampak dua-dua. So saya dah rugi. Sebenarnya dalam BCL, kalau katakan guna BCL.my, dia punya form dekat bawah. Sepatutnya button tu kena pergi dekat bahagian footer. Button tu memang saya klik anchor dia dekat bahagian footer. So macam mana kita nak betulkan? Dekat dalam form, pergi dekat edit form balik kan. Dalam ni, okay, kita tunjukkan dekat sini. Pergi dekat custom HTML. Dalam custom HTML, kita dah cari kat sini order sini punya isu. So dalam order sini punya isu, apa lagi kita dah buat yang saya besarkan So sepatutnya dia pergi ke footer. So kita akan cari footer kita lah. Mana footer, final section, ni footer. Yang ini sepatutnya kita ada. Zap, kita copy yang ni. Okay, copy. Pergi balik ke order sini tadi. Okay, letak hashtag. Shift, hashtag, paste. Footer anchor. Nampak? Dia dah jadi footer anchor. Sama juga application lagi satu. Mana? Ni footer anchor combo. Dekat combo di sini pun tukar footer anchor. Hashtag dulu footer anchor. Kelajak. Kita kena dapatkan. Dah siap. Lepas tu kita keluar jap. Kita pergi update form. So bila dah update, kita update form. Dah update form, kita tengok balik kat sini betul tak, sebab tadi di dalam ni. Alamak. So betul lah, kita anchor. So yang ni kita hard refresh balik. Hard refresh macam mana? Type CMD, Shift R. Ni yang biasa saya letak lah. Ataupun Control, Shift R. So bila dah hard reset, kita cuba test, okay? Ini betul. Zap. Ini pula. Oh, dia terus ke form. Okay dah. Tapi, perasan tak? Dia melompat. Compact dengan macam ni. Dia akan scroll. Kan? Scroll delete. So apa kita kena buat? Okay. Kita cari balik dekat tadi, dekat mana-mana button lah. Macam tadi ada button paling bawah. Okay, kerja sticky button ni. Pricing, dia akan kembali. Yang ni kita kena ada. Delete scroll. Kita copy. Okay, pergi balik dekat package harga tadi. Paste dekat sini. Ctrl V, jarakkan. Mana lagi? Pricing section, sekejap cari kejap mana dia punya ni. Delete scroll dekat package harga Ultimate pula. Dekat Ultimate pun sama. Cari dekat hard drive ni, dekat button ni. Ctrl V, jarak. Lepas tu update. Dah update form. Refresh lagi sekali. Kita tengok apa jadi. Gitu. Dia ada delete. Nampak lah. Animation dia cantik sikit. Tak adalah melompat terus ke form kan. Jadi kalau korang nak minat, nak tahu benda ni lagi, nanti aku letaklah dia punya link dekat komen ataupun dekat description. Okay, harap dapat manfaat lah daripada apa yang korang belajar kat sini. Dan aku juga nak bagi tahu dekat sini juga, kalau korang nak belajar cara buat yang boleh maintain consistent image, untuk dapatkan setiap consistent image macam ni, ini adalah course untuk korang. Tak kisahlah untuk affiliate ke apa, sebab dulu tak dapat macam ni. Sekarang senang nak buat. Dan bonus dekat sini, aku bagi sekali apps. Begitulah, bagi apps untuk korang buat affiliate. Akan senang. So settle macam tu saja. Okay, jumpa next video.